Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah ala kulli hal wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wasahbihi ajma'in. Qala Allah subhanahu wa ta'ala, kullu nafsin za'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah. Faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannah faqad fazal muttaqun. Faqad faz. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah, hari ini kami di atas nama rombongan daripada Majlis Agama Islam mewakili Yang di-Pertua Majlis Agama Islam Narathewat dengan arahan daripada pihak Syekhul Islam Chula Raja Menteri. Di bakaknya lah kita sama kenal dah, sama tahu kata Chula lah sebagai pemimpin besar bagi agama kita di negeri kita ni. Jadi bila dapat tahu khabar kata salah seorang anak makmum di Masjid Kapuk Ino hari ini, iaitu isteri kepada saudara kita Rusdi meninggal, maka pihak yang berkenaan lah daripada pihak Chula Raja Menteri dan majlis pun lepas tu Yang di-Pertua Majlis Agama Islam kisah kepada ahli keluarga di sini, jadi kepada semua yang ikut bersama sini dengan kata Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maka saya di atas nama daripada majlis lah, apa kita kata ni, nak bacalah kata-kata hak Yang di-Pertua untuk ucap kepada keluarga si mati saudara ni. Yang sama kita tahu dari kita orang Islam ni adalah semua tu daripada takdir qada dan qadar, tidak jadi masalah apalah. Semua ni kita harap apa yang dia pergi mendului kita tu dapat keredaan, dan apa yang niat haji tu walaupun dia tak ada, insya-Allah pahala tu akan dibagi dengan sepenuhnya. Insya-Allah kita berharap begitulah. Jadi Yang di-Pertua kita dia tulis, mari suruh saya bacalah. Malam ni kata a'zamallahu ajrakum wa ghafarallahu limayyatikum. Kami atas nama Majlis Agama Islam Narathewat melalui Chula Raja Menteri datang ini melawat serta takziah saudara kita yang kembali ke rahmatullah, iaitu keluarga yang kembali ke rahmatullah, namanya Fatimah rahimahullah di Mekah Masjidil Rahmah baru ni. Jadi tidak ada yang lain lah boleh nak katakan selain daripada kita sama-sama berdoa semoga dia pergi itu adalah dapat seperti kata sani, dapat keredaan dan dirahmati Allah, dan pahala niat baik dia, niat ikhlas dia nak buat haji itu walaupun tak sempat, tapi insya-Allah Tuhan bagi dah pahala haji dia, gitulah. Lepas tu sikit sebanyak gapo tu dia kita ni bersabarlah. Itu adalah sebagai orang panggil ujian dunia. Itulah sebagai pesan ni, tidak ada yang lain, hanya kita sama-sama berdoa diberkati sepanjangnya, hak yang mendului kita dirahmati, dan kita hak ada lagi ni kita buatlah mentaati Allah, semoga kita juga akan susuli mereka, turut mereka dengan selamat. Dah agaknya dunia dan akhirat kita selamat. Gitulah lebih kurang sebagai ucapan di hari ini. Yang ikut bersama kita ni Tok Nebel dah. Tok Nebel tempat teh, ni Tok Email tempat teh kita. Lepas tu sudah waris kita di sini. Itulah lebih kurang banyak telah saja. Dan apa lagi apa kita nak kata apa? Nak tambah sampai dari sini? Tak ada dah. Dah. Kalau gitu kita sudahi dengan kata kami takziah. Takziah ni mana dah buat sebagai doa dan beri ucapan semangat. Jangan hidup patah. Patah dah ada lah, kita berusahakan lagi. Itu sebagai penuh biasa. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisa'il muslimin wal muslimat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim.